Kalau dekat dalam Melaka ni adalah top 3 ranking nasi ayam gepuk yang korang wajib cuba. Kedai ni dari 2 cawangan tau dekat dalam negeri Melaka. Masuk-masuk je dah ramai orang. Yang ni Akak Jember terus order ikan keli seksi. Kita nak try dia punya tahap kepedasan. Yang ni Akak Jember ambil level menangis. Tahap ni masih lagi boleh dikawal. Kalau tak cukup sambal gepuk korang boleh tambah, okey? Okey, next Akak Jember try dia punya ayam gepuk original. Yang ni seksi berharga RM16. Dah siap air dah. Korang jenis tak kuat makan pedas tu boleh try dia punya level biasa. Yang ni pedas-pedas manja je. Yang best ni ayam gepuk dia memang lembut. Yang ni antara yang best seller ayam gepuk crispy. Ramai sangat suka kan? Dari segi harga dan saiz ayam yang dia bagi ni pun sangat berbaloi. Puas tau dapat ayam yang macam ni. Rangup. Lepas tu sambal dia tu kalau korang makan tak boleh nak berhenti. Nasi putih yang dia bagi ni pun boleh tahan muai juga. Tapi kalau tak cukup boleh tambah. Lepas tu Akak Jember ada tambah lemak bakar. Sajalah nak rasa lemak bakar dekat sini betul-betul berasa smoky dan juicy. Ni makan dengan nasi padang ni confirm repeat lagi. So untuk orang-orang Melaka yang belum lagi try ayam gepuk Wak Jo ni, betul-betul je dekat depan Petron Pusat Niaga Bukit Baru. Yang mana yang dah pernah try nasi ayam gepuk dekat dalam Melaka ni, cuba korang komen sikit. Tak payah pening-pening datang dekat ayam gepuk Wak Jo ni. Okay, bye. Assalamualaikum.